KB Channel. Kita tahu pilihan raya kecil di Dun Air Kuning ini adalah merupakan pilihan raya kecil yang kelima untuk Barisan Nasional. Dan yang kelima ini sangat-sangat penting untuk kita menentukan kejayaannya. Dan mengikut parti ataupun kerajaan perpaduan, kerajaan madani ini merupakan pilihan raya kecil yang ke-8. Artinya selain daripada 5 dalam BN, 3 dalam PH, kita berazam Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim amat mengharapkan agar kemenangan di Nenggiri dan kemenangan besar di Dun Mahkota dapat dijadikan sebagai contoh untuk kemenangan di Dun Air Kuning ini, insya-Allah. Kita tahu bahawa kemenangan yang mutakhir di Nenggiri. Mana Mawi? Hidup Mawi. Mana dia Dun Mahkota? Said. Hidup Said. Tapi untuk Tapas ni, Sarah hidup. Saudara-saudari, apa yang disebutkan oleh Amat Berhormat Datuk Seri Sarani tadi, bahawa kombinasi antara undi BN dan undi PH memang benar di atas kertas akan memberikan satu jumlah undi yang besar. Itu di atas kertas. Tetapi di dalam politik, 1 campur 1 tidak semestinya 2. 1 campur 1 pelbagai jawapan. Kalau di sebuah negara jiran, dia tanya 1 campur 1 berapa? Dia kata 2. Kamu berapa? 1 campur 1. Bapak mau berapa? Jawapannya. Dalam situasi yang begini, ini adalah perang politik. Perang politik harus berdasarkan selain pada fakta dan statistik, kita juga harus memenangi hati dan pemikiran rakyat, khususnya para pengundi. Dalam keadaan inilah kita amat berterima kasih kepada kepimpinan rakan-rakan di dalam PH yang telah merealisasikan kesepakatan yang dinamik di Negeri Perak ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, bayangkanlah dalam pilihan raya umum yang lalu, Barisan Nasional hanya memenangi 9 kursi DUN. Mereka memenangi 24 kursi DUN. Ketika itu belum terbentuk kerajaan perpaduan di Putrajaya. Tetapi mereka telah memperlihatkan keikhlasan, kejujuran dan juga kesetiakawanan bersama dengan BN. Walaupun BN memperolehi 9 kursi, mereka memperolehi 24 kursi, tetapi mereka telah memberikan mandat kepada Barisan Nasional untuk menjadi Menteri Besar dan membentuk kerajaan. Artinya kerajaan perpaduan ini bermula di Perak. Kemudiannya diikuti di Negeri Pahang. Selepas itu ke Putrajaya. Saudara-saudari, lihatlah bahawa kejujuran, kesetiakawanan dan juga bagaimana keserasian dapat diwujudkan bukan hanya kerana jumlah kursi yang banyak, tetapi adalah soal bagaimana sesebuah kerajaan ini dapat dibentuk dan kepentingan untuk menjaga rakyat keseluruhannya. Saudara-saudari, walaupun kini di Negeri Perak kita mempunyai 33 kursi dan kita mahu menggantikan 1 kursi disebabkan oleh pulangnya ke rahmatullah Saudara Isham Shahruddin. Tetapi
Walaupun ada kempen daripada sebelah sana yang mengatakan, minta izin minum dulu, yang mengatakan tidak ada perubahan kalau kursi ini dimenangi oleh mereka. Tetapi bagi kita di dalam Barisan Nasional, di dalam Kerajaan Perpaduan, sekali kursi itu kita pegang, insya-Allah atas kerjasama antara BN dan PH, apatah lagi dibantu oleh rakan-rakan di seluruh bahagian negeri Perak dan seluruh BN dan UMNO di negara ini, insya-Allah kita akan menang dengan jayanya. Kita lihat bagaimana saudara Mawi di Nanggiri. Kita tidak silap memilih calon anak muda. Bagaimana di Mahkota, kita pun tidak salah memilih calon. Tapi itu bukan hanya faktor utama. Faktor utama kemenangan ialah keserasian jentera Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Itulah sebabnya mereka bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita berikan penghargaan di atas keberadaan mereka. Kalau kempen yang dilemparkan oleh mereka bahawa AMDAP adalah isu utama, UMNO dan DAP adalah isu utama, tetapi dengan tidak berhasrat untuk memuji DAP, DAP telah membuktikan mereka buta warna kerana semangat mereka adalah semangat kerajaan madani. Di Mahkota umpamanya, mereka telah membuktikan bahawa sebahagian besar pengundi-pengundi mereka telah diterjemahkan untuk mengundi calon Barisan Nasional. Artinya kempen AMDAP ini tidak laku di Mahkota. Apatah lagi sebelum itu di Nanggiri, saudara Mawi cukup beruntung kerana tidak ramai pengundi-pengundi keturunan Cina di sana. Namun kursi yang kalah itu atas sebab keserasian ini, atas sebab kesepaduan ini, di samping calonnya adalah calon yang terbaik, kita dapat merampas semula kursi di Nanggiri. Saudara-saudari, saya ingin menjual pantun kepada juruacara supaya dia jawab, kalau tidak bukan anak jantan. Mudik ke hulu menaiki rakit, sampai di muara berubah haluan. Barisan Nasional Perak terus bangkit, bersama kita melakar kemenangan. Lepas ni saya minta Datuk Mak Maslan, juara pantun kita, untuk naik ke pentas. Saya terpaksa baca, dia tak payah baca. Semua ada dalam kepala dia. Tapi betul ke tidak betul, hanya beliau yang tahu. Saudara-saudari, kita juga mahu melihat bahawa di dalam keadaan di mana dalam pilihan raya yang lalu, Air Kuning telah membuktikan bahawa Allahyarham Saudara Isham Shahruddin adalah seorang calon yang telah dapat memberikan sumbangan satu kursi kepada Barisan Nasional. Namun saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemimpin tapah yang terdahulu, Adun Air Kuning yang terdahulu, Saudara Sam yang juga telah membantu kemenangan Allahyarham. Dan saya amat yakin Datuk Sam akan membantu kemenangan besar calon kita sekali lagi di Air Kuning ini. Dan mudah-mudahan kombinasi di antara orang lama dan orang baru, kita memikirkan bahawa tidak ada orang baru jika tidak ada orang lama.
Orang baru mesti menghormati orang lama. Orang lama menyayangi orang baru. Itulah prinsip yang kita pegang. Dan insya-Allah kita yakin jentera di Air Kuning ini, sama ada daripada UMNO bahagian Tapah, MIC, MCA bahagian Tapah dan rakan-rakan PS di bahagian Tapah ini, diikuti oleh rakan-rakan kepimpinan BN dan PS seluruh negeri Perak. Saya amat berterima kasih kepada Barisan Nasional daripada seluruh negara, daripada Perlis hingga ke Johor hingga ke Sabah yang berada di sini, yang akan berada dan berkampung di Air Kuning ini bagi memastikan calon kita yang akan diumumkan oleh MB sebentar lagi. Tentulah kita yakin bahawa rakan-rakan kita dalam PH seperti yang berhormat Datuk Seri Muhammad Sabu, dulu beliau sangat allergic untuk melihat, apatah lagi memakai baju merah. Itu warna UMNO. Tetapi hari ini beliau pakai baju merah. Saya minta Abang Ahmad, kalau di luar merah, di dalam juga harus merah. InsyaAllah. Pagi tadi saya bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri. Saya kata, Yang Amat Berhormat, saya akan berada di Tapah selepas majlis pagi tadi. Beliau bagi tahu bahawa anak anda beliau, Nurul Izzah, akan juga berada di Tapah. Saya bercanda, saya bergurau dengan PM. Nurul Izzah ni, kalau tempat itu tidak sesuai, dia tidak akan datang. Tetapi artinya, keberadaan Nurul Izzah di Tapah ini, jiwa beliau adalah jiwa kerajaan madani bersama-sama dengan Barisan Nasional. InsyaAllah Puan Nurul Izzah akan membantu kita dan kenal pasti tempat-tempat yang akan beliau pergi. Begitu juga Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin. Beliau adalah bekas Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Ketika saya menjadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia, ketika itu, biarpun beliau bertukar haluan, tetapi 25 tahun kemudian, beliau bersama-sama dengan kita, walaupun hari ini pakai baju putih, tetapi di dalamnya masih merah. InsyaAllah, Datuk Seri Saifuddin juga akan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudari, jangan lupa bahawa rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional tetap membantu. Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Wee Ka Siong, walaupun di Dewan Rakyat beliau telah diterjah dengan pelbagai-bagai soalan oleh ahli parlimen kawasan sebelah Tapah. Tetapi insya-Allah kita minta ahli Parlimen Kampar datang bantu di Air Kuning ini. Jaminan daripada Wabi Wong dia akan datang. InsyaAllah. Ya. Alangkah cantiknya kalau hari ini beliau duduk sebelah Kasiong. InsyaAllah kita ketepikan perbezaan-perbezaan itu. Begitu juga Wabi Datuk Seri M. Saravanan. 4 penggal beliau berada di Tapah ini sebagai ahli parlimen. 4 penggal. Saya tidak pasti beliau akan masuk atau sudi untuk masuk penggal yang kelima. Beliau kena tanya dengan Presiden Parti dan Presiden Parti beliau akan bertanya dengan Presiden UMNO selaku pengurusi BN. Tidak apa. Saya lihat dari riak muka orang-orang Tapah dan body language, saya ingat orang Tapah masih sayangkan Datuk Seri M. Saravanan. Itu sebabnya tadi ada majlis hari raya beliau belanja 100%. Dan beliau sebagai ahli parlimen, saya ingin bagi tahu pada rakan-rakan dalam PH
walaupun beliau daripada MIC, peruntukan ahli parlimen beliau diagihkan kepada UMNO bahagian Tapah untuk diagihkan pada rakyat Tapah keseluruhannya. Jadi beliau merupakan contoh yang terbaik. Namun saya mahu lihat seluruh 4,603 pengundi India di Tapah, khususnya di Air Kuning ini, atas kerjasama yang baik Datuk Seri M. Sarabanan yang akan dibantu oleh Datuk Seri Abdul Aziz Rahim. Beliau akan bersama di sini kerana Datuk Seri Aziz Rahim, ibu mertua beliau adalah orang Air Kuning ini. InsyaAllah beliau akan membantu kita di sini. Kurang tepuk, saya ingat ini sabotaj daripada mereka. Ya. Yang kita tidak kira orang yang boleh membantu seperti Datuk Seri Aziz Rahim, kita akan tarik beliau. Kerana saya difahamkan bahawa bahasa Tamil beliau sama baik dengan bahasa Sarabanan. Namun dalam keadaan ini, kita tidak berfokus pada individu untuk memenangkan seseorang calon. Tetapi rasa kebersamaan kita dan rasa kekitaan di kalangan kita itu lebih penting. Dalam keadaan inilah, saya yakin dengan keberadaan dan kombinasi jentera daripada BN dan jentera daripada PH, kita tidak mau riak, kita tidak mau takabur, kita tidak mau ujub, tetapi insyaAllah kita memohon pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berikanlah kemenangan sekali lagi di DUN N48 Air Kuning ini kepada calon Barisan Nasional insyaAllah. Kemenangan Barisan Nasional artinya memberi kemenangan kepada Kerajaan Perpaduan. Kerana BN adalah sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan. Dan divine intervention, takdir Allah Ta'ala, kalau mengikut hukum akal, ada parti gabungan yang mendapat 73 ketika itu. Tapi hari ini mereka adalah pembangkang. UMNO dan BN hanya 30 kursi, tetapi kita berada di dalam kerajaan. Kerana di Parlimen, di Dewan Rakyat, untuk menubuhkan sesebuah kerajaan memerlukan 112 kursi. 112 kursi ini adalah satu ketentuan mengikut perlembagaan. Maka 82 kursi yang dipunyai oleh PH dan 30 kursi yang dipunyai oleh BN, campur kedua-duanya 112. Ini adalah divine intervention. Dalam keadaan itulah Barisan Nasional amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dapat bersama-sama dengan kita membentuk kerajaan yang ada, bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak dan juga rakan-rakan yang mendukung kerajaan madani ini. Namun dalam keadaan begitu, dengan angka 153 kursi di Parlimen, ianya melebihi 148 untuk mendapat 2/3. Alhamdulillah, kerajaan adalah sangat-sangat stabil. Tetapi sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, jangan riak, jangan ujub dengan kekuatan ini. Kini kita menghadapi permasalahan apabila tarif dikenakan kepada negara kita dan beberapa negara yang lain. Kita rakyat Malaysia, kita parti BN, PH dan parti-parti yang lain, hatta kepada pembangkang sekalipun, ini adalah masalah yang dihadapi oleh negara. Ini adalah masalah tekanan yang dikenakan oleh pentadbiran daripada US. Sepatutnya demi kepentingan negara, kita harus bersatu hati untuk menyantuni dan mendepani masalah yang dikenakan oleh pentadbiran US kepada Malaysia, negara ASEAN dan negara dunia yang lain. Jangan jadikan Air Kuning ini sebagai tempat untuk melempiaskan rasa amarah dan pelbagai-pelbagai isu. Isu ini adalah isu yang dikenakan pada kita
rakyat Malaysia di seluruh negara. Tanpa mengira parti politik, tanpa mengira agama, latar belakang dan keturunan, kita harus bersama-sama untuk mendukung visi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menentukan bahawa dalam keadaan tekanan ini, seluruh rakyat Malaysia, seluruh parti politik, seluruh NGO dan seluruh pemimpin-pemimpin parti-parti politik harus bersama-sama satu fikrah untuk terus membela negara kita yang diberikan tekanan atas tarif yang dikenakan oleh pihak US. Saya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Luar kita yang antara jago yang mempertahankan kepentingan Malaysia. Begitu juga menteri-menteri yang lain. Tidak ketinggalan Yang Berhormat Datuk Seri Johari Gani. Beliau akan terus menjual minyak kelapa sawit di US. Walaupun tarif akan dikenakan 32%, arahan PM kepada beliau dan saya juga setuju harus menjual dengan lebih banyak pada US. Bagaimana nak buat, itu kebijaksanaan beliau. Tok Mat telah membuktikan beliau telah dapat menjual Malaysia dengan nama yang cukup baik. Saya memuji beliau kerana ini realiti. Saya tidak dapat lebih daripada satu undi daripada beliau. Itu juga undinya. Mahu tidak mahu beliau akan sokong saya juga. Kalau tak sokong, itu kita kira-kira lain lah. Namun saudara-saudari, ini masalah yang sedang dihadapi oleh negara. Begitu juga masalah-masalah umpamanya kebakaran yang berlaku di Putra Heights. Jangan dipolitikkan. Masalah Abang Belon, jangan dipolitikkan. Masalah-masalah yang lain juga jangan dipolitikkan. Kerana Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau cuba untuk menyantuni seluruh kumpulan masyarakat, seluruh rakyat daripada pelbagai lapisan. Maka kita mahu melihat di dalam pilihan raya kecil di Dun Air Kuning ini, rakyat Air Kuning harus bersatu. Rakyat dan pengundi Air Kuning harus membuktikan bahawa di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syarani Mohamad sebagai Menteri Besar Perak yang mewakili Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan adalah antara Menteri Besar yang terbaik di negeri Perak. Dan sebelum itu yang terbaiknya lah Datuk Zamri. Sebelum itu, saya memuji perkara ini kerana fakta. Kita lihat di bawah pentadbiran Datuk Syarani, beliau telah dapat menarik pelaburan asing FDI sebanyak 127 bilion setakat ini. Dan pada tahun 2023, hasil kutipan hasil negeri telah mencapai buat pertama kalinya melebihi 1 bilion, iaitu sebanyak 1.05 bilion. Dan ianya meningkat terus kepada 1.32 bilion. Ini merupakan satu pencapaian yang baik. Dan insya-Allah Datuk Seri Syarani dengan kemenangan besar di Air Kuning ini, saya tidak ada hak, tetapi saya fikir insya-Allah bolehlah dilanjutkan sebagai Menteri Besar Perak. Tetapi bila jangan ditinggalkan keseorangan untuk mentadbir negeri Perak. Selain pada esko-esko dan adun yang ada, kita sebagai rakyat negeri Perak mesti membantu beliau. Membantu beliau terutamanya dengan kemenangan di Dun Air Kuning ini. Dan pada waktu yang sama kita memberikan sokongan dan dukungan pada beliau. Kerana beliau adalah merupakan pemimpin yang turun ke bawah, yang berada di akar umbi. Dan insya-Allah saya akan meminta pada Datuk Seri Syarani, bila calon kita menang nanti, beliau akan tetap turun membantu rakyat di seluruh Dun Air Kuning ini dengan perkhidmatan yang terbaik. Untuk itu, saudara-saudari,
Saya mahu supaya seluruh jentera agar dapat bersiap siaga bagi menentukan jentera kita bergerak serentak. Dan kepada rakan-rakan UMNO, MCA dan MIC di Tapah khususnya, di mana kita tahu bahawa jumlah ahli UMNO di Tapah ini adalah seramai 9,169 orang dan seluruh cawangan berjumlah 65, wanita terdapat 4,413, pemuda ada 1,136 dan puteri ada 5,512. Namun dengan kekuatan ini, saya harap pemuda, wanita dan puteri harus berganding bahu untuk menggerakkan dan memenangkan calon kita ini, insya-Allah. Terlebih dahulu kita berikan penghargaan pada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad dan seluruh jentera wanita. Saya yakin mereka akan bekerja keras. Jangan lupa kepada Ketua Pemuda dan seluruh jenteranya. Cuma saya minta dengan Dr. Amal, buat masa ini hingga 26 hari bulan, jangan gaduh dengan siapa-siapa. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Along, kepada Ketua Puteri kita, di atas kerjasama selama ini di dalam banyak pilihan raya. Dan insya-Allah akhirnya kita berikan penghargaan kepada seluruh jentera UMNO Tapah, jentera seluruh negeri Perak yang akan membantu kemenangan di Air Kuning. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada jentera-jentera daripada seluruh negara yang akan membantu kemenangan DUN Air Kuning ini. Tepukan dan penghargaan untuk mereka. Mudah-mudahan pelancaran jentera yang akan saya umumkan sebentar lagi akan memberikan natijah dan keberhasilan yang tinggi kepada kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dengar pengumuman. Maka eloklah saya berhentikan ucapan, kerana saya telah memberikan mandat kepada Datuk Syahrani. Calon yang akan dipilih oleh Datuk Syahrani, yang akan diumumkan oleh Datuk Syahrani, siapapun yang akan menjadi calon, wanita, pemuda dan puteri, kita mesti dan wajib memberi sokongan kepada calon itu. InsyaAllah saya sendiri akan kerap turun ke Air Kuning ini, kerana cara kebetulan saudara mara saya, suku sakat saya pun ramai di sini. InsyaAllah saya akan turun. Begitu juga, sekali lagi, kita berikan penghargaan pada rakan-rakan kita daripada PH yang turun pada hari ini dan yang akan turun membantu kita. Rakan-rakan kepimpinan daripada Barisan Nasional, UMNO, MCA, MIC, PBRS, Friends of BN yang akan terus turun sepanjang kempen yang dijalankan, insya-Allah. Saya mengucapkan terima kasih di atas keberadaan kita pada hari ini. Saya tahu di bawah kemah ini tidak cukup kursi. Banyak di belah kanan, di belah kiri, di belakang berdiri. Kalau semangat ini diteruskan hingga 26 hari bulan April, hari mengundi, insya-Allah kemenangan akan memihak kepada calon Barisan Nasional, insya-Allah. Jazakallahu khairan katsira. Ila liqa, wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AB Jedi.